Latest tak kira nombor. Tapi ni special sikit sebab dia duduk jauh. Kenapa tak duduk sini je? Jadi sekarang soalannya, siapa ke main killer? Okey, tengok. Okay, sekarang ni kita tengok buat apa ni? Kita badannya pasal siapa nama tu? Bukan masa lah. Oh, yang masih sambut Sekarang ni budak atas tu. Budak seorang. Lagi seorang lelaki tu. Bukan. Ada Syabu kat sini. Ni ada gak berapa nama? Hari ni Jadi apa yang tim kita kekurangan orang. Tim muda tak balik lagi. So tinggal kita orang je. Macam ni lah jadi longkar semua benda ya. Longkar. Mana yang boleh keluar, keluar. Keluar. Kalau senpai datang lah balik. So guys, settle untuk malam ni. Lihat dah. Tadi dari besi. Mana besi tu? Orang cuba besi ni tak dapat. Berat sangat. Sebab takut nanti besi ni masa tengah shoot dia jatuh. So kita orang ganti lah. Kita orang dekat macam tu. Apa lah macam Ni. Omak cabut. Okay guys, terusnya. Okey. Sekarang kena DIY. Kena DIY. Nak apa tu, nak kasih grey kan butang. So kita nampak sekarang butang dia lawan hitam. Kalau tengok difference, butang dia grey. Lepas tu nampak smart. Kita punya kalau kosong nampak macam security guard. So kita customkan dia. Kita tambah pin. Lepas tu kita spraykan butang jadi silver. So nampaklah seakan-akan polis. Walaupun baju tu around 40 ringgit. Satu persatu kena tunggu. Okey ni. Okey. Alhamdulillah sebuah perjalanan lancar. Untuk wardrobe pun Cik So banyak sangat bantu. Korang pun termasuk Daniel. Yeah, okey Daniel. Hafiz pun tolong buat wardrobe. Fahmi, dia pun banyak buat tolong untuk bangun wardrobe dengan prop. So thank you geng. Kerja aku sangat mudah, sangat ringan buat korang. Oh. Kita nak buat apa sekarang? Kita sekarang nak shoot our first shot, our first scene. Yang patutnya kita shoot esok tapi kita shoot sehari awal sebab tim kita terlampau perform. Diorang kata no, bosannya malam ni tak buat apa. Kita dah set up semua everything. So kita nak shoot our first scene with our tetamu luar iaitu Hamzi bekas intern MTAS batch 13 juga. So let's go. Cik Din. Siapa Cik Din? Nama saya Syarifuddin. Tak nak weh. Malam-malam ada kes ke? Ini fun lah mau tangkap orang. Ini Malaysia Nas. Ni Malaysia. Malam pun ada rumah. OT. Malam pun OT. Polis ni apa polis? Naik king. Ini dua apa? So kita nak shoot scene pertama kita. Amirul Ashraf ditangkap. Kita tengok Amirul Ashraf tu. Inilah Amirul Ashraf. Kau pahal. Tak ada kamera sini tau. Ada tu sikit. Kita boleh tu. Main lagi. Kau pahal. Okay guys, hari ni kita akan buat behind the scene untuk day 1. Okay, sekarang kita shoot behind the scene pada malam saja. Kau pahal. Malam macam ni. Boleh tak? Kita try angkat sikit. ISO 3200 Zaidin. Belakang biar buka lah dapat handsome. Allah, dia tutup. Kita lambat. Yang kopi lah. Nampaknya tadi ada masalah sikit daripada tengok sana. Dah gelap tu. Dah gelap. Kita orang kena komputer.
Betul ni. Jadi alhamdulillah dapat ilham tiba-tiba nampak kat sini kita orang try lah, terbaik lah. Tak tahu apa jadi. Oh alamak, okey bang. Sekarang kita dah ada dekat kita punya second scene untuk Sheriff. Dan pagi sekarang kita 7.30 pagi. And kita nak buat scene yang di mana kapak, kalau cerita Sheriff tu kapak meninggal atas kereta dengan syabu-syabu tu. This one kita nak buat imitate that scene. Dan kita nak buat dia mati dengan penuh dengan pickles. Kita tengok macam mana. So tempat tu lebih kurang tu tempat yang akan ada scene Sheriff dia buat. Kita tengok ni. Hari ni saya kena jadi burger dan saya pasrah je. Okay, so pagi ni saya sebagai orang yang check ni lah, forensik. Kita check ni mayat burger, hamburger. So kita wrap dulu dia. Nanti baru kita akan saya lah yang akan check burger tu timunnya okey ke tak, okey semua tu lah. Ni Hamzi minta tolong gaduhkan. Gatal tu. Kan aku tak ada. Kan? Bagi tahulah bahagian. Aku atas tu. Aku segmen tu. Segmen. Oh, memang tak nak. Okay, sekarang ni laporan je saya tengah mati dan punca kematian saya sebenarnya sesak nafas. Di sini mangsa bernama Azfar Hamzi berumur 4 tahun. Dia baru dilahirkan, lepas tu dibunuh dengan kejam. Laporan? Ni apa tuan? Membership apa ni? Laporan Ujang. Mana ni? Ujang pernah berkahwin sekali. Sekali? Dia mati dalam 2 minit tadi tu. Kalau kita awal tadi, dia lambat call tuan. Ya. Kan mayat tu lambat call lah. Ya betul. Mati atas kereta lokal. Kereta yang ni tak pernah keluar lagi. Sport rim dia tak pernah tukar saya rasa. Enjin dia Honda tuan. Saya rasa kes ni sangat-sangat berat. So kita kena bawa balik kereta ni ke Mamal tuan untuk kita kaji. Mayat ni tak apa, kita dispose je. Okey tu. Amal kita gerak dulu sebab dia mati. Okay, so sekarang kita bergerak ke third location kita, which is dekat Selangor juga, dekat lorong mana dah. Director kita jangan tahu. Tapi itu entahlah untuk scene di mana Syah dengan Nas bertengkar dalam kereta. Macam kau ni Nas, macam tu lah ibarat-ibarat ni. Nas kenyang ke Nas apa tak tahulah. Kenapa kau cerita? Tak payahlah cerita. Biar dia time tu. Kau jangan Nas. Lain tu. So hari ni benda yang paling ekstrim. Ini adalah scene yang paling bahaya. Sebab apa? Bukan susah tau, kita nak drive straight je. Tapi yang bahaya adalah orang yang dalam tu tak pernah drive. Saya owner kereta. Dan saya risau. Mana yang lalu plate? BTS balik kau. Kat BTS. Nervous. Okey, tarik lagi sikit. Sikit je. Nervous bukan sebab berlakon. Nervous sebab berlakon dengan orang tak tidur kan. First time bawa kereta, bawa awet tak ada boleh drive. First tak tahu lah cakap macam mana. Tapi itulah saya bangga lah. Ini projek saya yang paling marah bahaya sekali. Nervous tu. Saya suruh brake. Saya tak cakap brake macam tak ada pun. Saya cakap brake ni. Macam depan ada lori lintas. Yelah kau. Yes, setuju. Situasi sekarang adalah sebelah gerung. Kita akan dubbing most of the time. Serabut gila, tak suka dia. Macam kita boleh real life. So, memperkenalkan Das real life dengan Das dalam frame. Kami
I know. Ya. Lempang tadi. Kau dengan kau balik muat dalam bilik dia. Nice, lawan. Kau buat apa, Nas? Cepat. Saya dari hati kau tau. So macam aku kangen nampak depan mata. Nak panggil kawan nak tolong? Nak. Kau buat apa ni dah? Tak payah. So kau buat apa ni, Nas? Mak siapa? Dah. Sekarang saya tengah buat follow focus. Ini adalah video village. Kita buat tempat selesa. Rolling. Anytime. Letup. Sekarang ni kita tengah buat scene di mana Jane beraksi. Piu piu. Piu. Berapa kali? Go, now. Okay. Action, jalan. Alright, so sekarang pukul 10.44. It's a wrap for Jane! By fast, everything is okay. The team are so helpful semua. Alhamdulillah. Vibing, okay lah. Everything is good. Loh, tak ada. Weh, betul tu! Baik. Apa dia cakap semua real tu. Last minute kak, kita orang panggil dia. Malam tu panggil, terus datang sini untuk stay sampai shoot hari. Then, yeah, thank you so much. Lepas. Ini antara tailor yang baik, komik yang bagus lah. Jangan contohi yang tu. Panas ni. Matilah kau. Moist chicken tak ada kat sini. Yuk, bebek. Yuk. Sekarang kita berada di scene Raju dengan ayah kepada Sherry. Akan berlaku pergelutan antara mereka. Sekarang kita berada di stesen Pas Kuala Selangor. Ni pagi dia, ni setup dia. Yeah. Action, ready. Sing, tembak. Campak. Alright. Macam tu ha. So kita ada watak Sherif masa kecil. So masa cerita Sherif, bapak dia ambil rasuah, anak dia jadi yatim piatu. Itu balik, dia yang ambil rasuah, bapak dia jadi yatim piatu. Besar jadi Sherif. Abang kenapa bang? Burger tu aku dah try jual tapi dia tak nak. Kau jatuh saja. Pastikan kau lambat. Action. Sedih. Jangan pandang aku. Ni. Bukan. Oh, saya. Oh, tak ada orang lagi. Okay. Bye-bye. Cut.
Sampai dah habis, tak boleh nak buat lah. Siapa? Macam doi. Nampak? Abang tak rasa. Abang tengok. Gila bunuh tau. Dah sedap. Kan? Sedap. Air tadi. Raya, 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 raya. Selamat Hari Raya. Oh, aku kena explain ke? Ya. Sabar, otak tak berfungsi. Sin, make killer. Oh, okay, dah ingat. Sekarang pukul 10.31 malam. Jadi kita orang nak buat scene yang terakhir untuk last scene terakhir. Scene Inspector Nice, iaitu Senim bersama dengan kita punya Inspector Malik. Oh, Timon. Okey. Jangan. Gila dalam projek Freddy Sheriff ni, just nak bagi tahu semua team yang function teruk lah. Aku tak jalan tu, tiba-tiba semua benda siap. Aku baru nak bangun. Kenapa Cik Asfar memilih keputusan untuk membuat parody Sheriff ni? Saya tengok Sheriff lah first saya tonton. Tak tahu kenapa, tiba-tiba saya tengok trailer Sheriff, saya rasa macam macam gempak ke. Macam dah lama tau saya tengok wayang. Lama gila. Last saya tengok filem Oppenheimer kot. Itu last. Cuma sebab Nolan kan. So, saya dah tak pernah tengok wayang langsung. Saya ni jenis yang bukan support pirate. Saya tak tengok pirate. Sama ada saya tengok Netflix ataupun saya pergi wayang. Tapi saya lebih enjoy wayang lah. Tapi saya memang ada kekangan masa, banyak benda, handle benda-benda inti yang tak guna semua. Belakang saya jarang nak pergi Pawagam. Tiba-tiba saya tengok trailer Sheriff. Saya macam gempak gila. Tiba saya pergi tengok filem dia. Oh, bapak best. Saya terus macam, jom lah buat parody. And ya, seminggu after that buat parody. Dan thank you pada kita tak guna tadi. Dia tolong saya buat parody. Okay.